Pertama sekali saya perkenalkan diri saya dululah. Okay, so perkenalkan saya Syawal Aiman, boleh panggil Syawal, tak Syawal Aiman, tak Aiman Syawal. Okay, dan saya selaku host live untuk petang ni, dan saya perkenalkan juga yang speaker kita pada petang ini adalah Yusof Sadullah ataupun dikenali sebagai Pakcik Carrier. So kepada kawan-kawan boleh panggil beliau Pakcik. Kalau hari tu Makcik, kalau hari ni Pakcik. Okay, kalau Makcik berkaitan dengan Makcik Labor. Kalau hari ni Pakcik akan berkaitan dengan Pakcik Carrier lah. Okay, so selamat datang ke TikTok Live Elite Career Center. So topik hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan resume. Okay, so resume, semua orang boleh buat resume. Resume cantik, semua boleh. Design kemas, template lawa, tetapi the content itself. Tapi kenapa masih tak dipanggil interview? Okay. So bila mana orang ingat bila dah nampak resume nampak profesional, automatic akan tertarik. So dalam daripada side employer pun. Okay, so bila mana korang fikir resume dah cantik, kemas apa semua, tapi tak dipanggil interview. Dah berpuluh job application dah hantar. So hari ni kita bawakan Pakcik Carrier yang akan berkongsi dari sudut pandang employer dan juga recruiter lah. So beliau benda ni bukan teori semata-mata. So sebenarnya kita nak tengok, beliau juga adalah majikan, kita tengok macam mana pakcik dia tapis resume calon. So hari ni kita akan berbincang sedikit sebanyak lah. Jadi persoalannya resume cantik tapi tak dipanggil interview. Okay, saya ada soalan untuk Yusof lah. So, okay, so untuk Pakcik Carrier, so dari POV employer, betul ke resume kena cantik belum tentu boleh buat calon dipanggil interview? Kalau cantik, kenapa tak dipanggil interview? Okay, dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat petang tuan-puan. Tuan-puan yang masih berada dalam live pada petang ni, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen satu. Tuan-puan yang ada dalam live ni, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen satu. Boleh type di dalam komen satu. Okey, Paprika dengar dengan jelas. Okey, Cun. Yang lain. Ada beberapa orang lagi dalam ni, boleh komen satu. Kita nak bercakap tentang resume. Sebelum tu, saya kenalkan diri dulu. Saya Yusof Saharullah. Okay, atau lebih dikenali sebagai Pakcik Carrier. Okay. So saya dah berkecimpung dalam bidang recruitment atau talent acquisition ini hampir lebih 10 tahun lah. Okay. So hampir nak masuk 10 tahun. Bergema. Oh, bergema ke? Syawal dengar bergema ke? Tak, tapi mungkin audio pakai mic ni shorts mic shorts Boleh je dengar. Clear, bagi saya clear. Clear ke? Paprika tak clear. Sekejap. Sekejap. Cuba pakai mic laptop. Sekejap. Mic phone. Boleh dengar ke sekarang? Clear. Saya pun clear. Sekarang lebih jelas ataupun clear? Okey. Mungkin sebab saya pakai double mic kot. Oh, double mic. Nak bagi tuan-puan jelas dengar, saya pakai double mic terus. Okey, tak apa. Okey. So, balik kepada kita berkenalan sikit lah ya. Okay. So saya dah go through resume daripada tahun sebelum COVID lagi, 2018-2019. Saya dah pergi ke banyak universiti. Saya telah membantu beberapa clients, syarikat untuk mendapatkan pekerja. So saya dah filter lebih daripada beribu resume. Tahun lepas saja untuk satu syarikat tersebut, saya dah review, saya terima resume lebih kurang dalam 3,000 lebih resume untuk 10 position bagi syarikat tersebut yang ada projek di luar negara. So, sangat resume tu macam Syawal cakap lah, dikira macam makanan lah, tapi saya taklah makan resume tu. Okay. Okay. So, kita balik kepada soalan, resume ni kena cantik ke? Resume dah cantik sih tak dapat kerja. Kenapa? Dia tak dapat kerja, tak dipanggil interview. Kenapa? Okay. So, nombor satu tuan-puan, ini rules nombor satu bila tuan-puan nak buat resume. Nombor satu tuan-puan, resume dia tak semestinya cantik, tapi mesti kemas dan tersusun. Dan saya dapati ini semua jelas untuk semua resume yang saya tengok setakat ini,
tak adalah resume yang cacah marabah kecuali adalah 2 atau 3 orang macam tu. Ini memang minoriti lah. Yang resume dia memang agak-agak berterabur. Okay? Susunan dia, design dia agak terlalu banyak sangat color. Tapi lately semua orang faham macam mana nak buat resume. Mungkin dia dah pergi kelas resume apa semua ataupun dia bayar orang untuk buat resume. Okay? So resume dia sangat kemas, tersusun, cantik, mudah dibaca. Cuma persoalannya masih lagi belum dapat kerja. Kenapa? Okay. Nombor satu ini paling biasa. Nombor satu adalah kerana resume dia adalah resume yang general. Dia bagi hantar resume dia pukul rata semua jawatan. Okay. So, bila resume ni terlalu general, so kita tak boleh nak tahu dia ni nak jawatan apa. Dan resume ini untuk apa? Tuan-puan kena faham, bila kita bagi resume, dia adalah kita menggantikan diri kita dalam sekeping kertas. So, mestilah ada matlamat dan tujuan dia. So, kalau tuan-puan buat satu resume yang general, yang hantar kepada semua jawatan, memang akan ditolak. Macam sekarang saya tengah bantu satu syarikat untuk dapatkan jawatan, bagi jawatan yang berkaitan dengan AI. So, ya, saya memang dapat banyak application. Saya dapat lebih kurang 30 application. Tapi daripada 30 tu cuma 3 saja, 10% saja yang betul-betul berguna. Yang lain semua tak guna. Tak guna kenapa? Sebab saya mencari orang yang mahir ataupun ada pengetahuan menggunakan AI. Tapi dalam resume tu tak tunjuk general. Dia tak beritahu pun dia guna AI apa. Macam mana dia selesaikan masalah dengan AI? Tak ada. So, itu resume general. So, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, kebanyakan resume, bila dia dihantar, resume dia, carry objektif dia tak jelas. Salah satu perkara yang mesti ada dalam carry objektif adalah tuan-puan nakkan jawatan apa. Kalau tuan-puan nak apply internship, tulis seeking for internship opportunity dekat dalam carry objektif. Kalau tuan-puan nak satu jawatan, marketing executive ke apa saja jawatan tuan-puan nak, tulis dalam career objektif supaya clear, kita tahu tuan-puan ni memang nakkan jawatan yang kita wawarkan ataupun kita letakkan dalam iklan kerja. Okay? Itu nombor 2. Yang ketiga, ini common, biasanya akan ditolak serta-merta apabila ada typo. Ini paling penting, especially kalau kita guna ATS. Once kita masuk dalam sistem, ada typo, memang dia akan reject lah. Okay? Itu menunjukkan tuan-puan tak teliti, tidak berhati-hati dalam menghantar job application. So resume ni sangat penting. Okay? So ada beberapa soalan daripada Paprika, nanti saya akan jawab sekejap lagi ya. Okay? So itu 3 perkara utama. Yang pertama tadi saya cakap, resume terlalu general. Yang kedua, dekat career objektif tak ada tujuan, tak ada tertulis nak apa matlamat tuan-puan dekat career objektif, tak ada. Dan nombor 3, ada typo. So ini biasanya menyebabkan resume itu tidaklah pergi ke peringkat yang seterusnya. Walaupun cantik macam mana pun tuan-puan, kalau CGPA 3.9 ke 4.0 ke, ada typo, kita letak dalam sistem akan reject. Okay? So pastikan 3 benda ni tak dilakukan. Kalau tuan-puan nak hantar resume untuk mana-mana jawatan, so pastikan tuan-puan spesifikkan ataupun tailorkan resume tuan-puan itu kepada jawatan yang dipohon. Okey, harap jelas. Saya kembali kepada Syawal. Okey, baik, terima kasih. So nampak kita ada beberapa point kenapa banyak orang hantar resume, orang tu hantar resume kepada dekat puluh-puluh syarikat tapi tak dapat interview. So ini antaranya lah. Contohnya macam yang Pakcik sebutkan tadi, resume terlalu general, dia tak spesifikkan, dia pukul rata semua masuk. So kalau ada 10 job application, satu resume tu dia pakai submit semua resume yang sama. And then ada juga typo. So kat sini kalau dengan mesin ATS yang baca tu KNAI, so itu mesin, so memang of course dia akan reject serta-merta lah.
Okay, so tadi kita berbalik kepada soalan daripada viewer kita ni lah. Saya scroll kejap. Daripada Sarah kita ambil yang atas ni dululah. Okay, so yang boleh take turn. Allah, jatuh. So soalan pertama daripada Sarah Gugat. Boleh bagi contoh resume yang baik? So kita sentuh balik berkaitan dengan resume. Kalau saya bagi contoh resume yang baik, kita dah terus tengah hujung dah lah. Okey, tapi tak apa. Saya nak tunjuk contoh resume tu, tak ada kat tangan saya sekarang. Nak tunjuk pun tak boleh. Okay, tapi ada beberapa perkara yang menunjukkan resume yang baik. Okay. Pertama, tuan-puan, kalau ada nota ke pen ke, tolong catat lah. Okay. Saya tak tahu kalau nanti akan di-share ke tidak semula live ni. Baik. Pertama, tuan-puan, untuk tengok kenal pasti resume itu baik ataupun tidak, nombor satu, matlamat resume itu jelas. Dia nak apa. Okay. So, mesti tulis. Mesti bagi tahu dalam resume apa yang dia nakkan. Dia nak jawatan apa? Marketing AZ. Tulis marketing AZ. Nak jawatan apa? Admin AZ. Tulis admin AZ. Nak jawatan apa? Senior manager operation. Tulis senior manager operation. Kena tulis. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-puan, ada bukti. Okay. Proof of skills. Tuan-puan tulis banyak-banyak skill tapi tak ada bukti, tak menjadi. Dekat mana nak tulis bukti tu? Dekat work experience. Tuan-puan tulis jawatan. Dekat bawah tu, jangan tulis job description. Okay. Tulis task yang tuan-puan buat. Task yang tuan-puan buat semasa bekerja bagi position tersebut. Okay. Dekat situ lah tuan-puan tunjukkan bukti. Kalau tuan-puan ada tulis mahir dalam Excel, so dekat mana tuan-puan gunakan Excel tu? So kena tunjuk dekat dalam work experience. So bukti kena ada. Nombor dua. Dan nombor tiga, yang terakhir adalah maklumat diri itu profesional. Maksudnya apa? Maksudnya dari sudut email tuan-puan, janganlah email pelik-pelik. Email gunalah nama sendiri. Janganlah email guna spongebob@gmail.com. Apa benda? Okay. So pastikan maklumat diri itu profesional. Okay. Nama lengkap. Kalau ada bin, letak bin. Kalau tak ada bin, letaklah binti, bin, anak lelaki, anak perempuan, semua tu letak. Kenapa? Ada gambar, lagi cantik. Kalau tak gambar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma letak nama penuh. Sebab apa? Sebab baru-baru ni pun saya ada satu masalah. Jadi lagi sekali, nama dia macam nama perempuan, tapi bila saya telefon dia lelaki. Masalah. Okay? So pastikan profesional. Letak nama penuh. Kan? Letak nama Ahmad Yusuf bin Ahmad Saharullah. Nama. Okay? So itu tiga perkara. Okay? Untuk pastikan resume itu baik, yang pertama mesti bagi tahu apa tujuan resume itu. Nombor dua, kita akan tengok proof of skills. Kalau tuan-puan pilih apa-apa skills, mesti letakkan bukti dia dekat mana? Dekat work experience, bahagian task yang dibuat sebelum ini. Dan yang ketiga, tuan-puan, maklumat tuan-puan mesti profesional. Lengkap ketiga-tiga ini, itu sudah menunjukkan resume itu resume yang baik. Dia menjawab requirement yang diperlukan oleh job posting tersebut. Okay? So harap menjawab soalan Sarah Gugat. Okay, terima kasih Pakcik. So itu antara resume yang baik lah. So boleh amalkan insyaAllah. And then seterusnya, okay, so daripada Paprika ni dia ada dua soalan, utarakan dua soalan. So soalan pertama, antara resume atau CV mana yang selalu disukai? Soalan kedua, ATS friendly ni apa benda? Macam mana pula? Itu dua soalan. Baik. Okay, Paprika. Okay. So, resume atau CV, mana yang selalu disukai? Okay. Pertama, kena faham perbezaan di mana untuk menggunakan resume, waktu bila untuk menggunakan CV. Okay. Untuk resume, kebiasaannya resume ini terpakai kepada orang yang mempunyai pengalaman kerja kurang daripada 5 tahun. Okay. So, dia fresh grad, dia nak apply internship, itu semua resume.
kurang daripada 5 tahun. Okay. Biasanya resume ini maksimum page dia maksimum boleh pergi sampai 3 ataupun 4 page. Lebih 3 page tu pun dah cukup banyak dah sebenarnya. Okay. CV. Apa beza CV dengan resume? CV curricular writing ataupun curricular writing. So, maksudnya adalah CV ini menceritakan keseluruhan perjalanan kerjaya berserta pencapaian dan bukti-bukti yang ada semasa tempoh pekerjaan tersebut. So CV biasanya dia cerita menyeluruh. Dan CV biasanya untuk orang yang 5 tahun pengalaman 5 tahun pengalaman kerja 5 tahun ke atas. Okey. Macam portfolio kerja. Ya, dia lebih kurang macam portfolio kerja. CV ni memang dia sangat detail. Kalau ada pencapaian dalam satu pekerjaan itu ditulis. Dia berjaya, contohlah dia berjaya achieve ataupun berjaya lock satu-satu katakanlah tender bernilai RM200,000, tulis. Dia in detail setiap tahun pekerjaan ataupun setiap syarikat yang dia bekerja. So ada pencapaian dia tulis. Sebab itu tuan-puan bekerja sekarang, kalau nak pergi dah ada pengalaman, kumpul pengalaman, pastikan tuan-puan dokumenkan ataupun rekod pengalaman tersebut. Kalau ada pencapaian, rekod pencapaian tersebut. Kalau jadi marketing exec, so tulis. Kalau tuan-puan run ads ataupun tuan-puan berjaya jimatkan kos, tulis, simpan benda tu. Ada bukti screenshot, okay, simpan. Itu adalah CV. So dia lebih kurang macam portfolio kerja. Okay, so terpulang, kalau tuan-puan rasa tuan-puan ada pengalaman yang banyak nak ditulis, pergi kepada curriculum detail. Tapi biasanya CV ini untuk orang yang 5 tahun pengalaman kerja ke atas. Bawah 5 tahun, biasanya kita akan pakai resume. Okay? Jelas? Tapi ramai kandidat tipu resume. Jadi ni kita bincang kejap lagi. Saya pun banyak juga dapat resume tipu. Okay? Syarah? Okey, baik. Terima kasih. So, itu adalah poin-poin penting yang untuk menjawab soalan Pak Pika. Okey, itu soalan daripada audiens. So, saya ada soalan kepada Pak Cik. Okey, so Pak Cik sebagai recruiter, okey, kebayangkanlah kalau based on experience Pak Cik, bila dapat katakan ada 1,000, so memang of course memang kita nak check satu-satu. Okey, so nak tanya Pak Cik sebagai recruiter, bila buka dalam 5 saja terus skip. Macam mana boleh skip? So resume yang macam mana yang Pak Cik akan terus baca? Macam mana tu? Okey. Biasanya bila kita buka, kalau saya dapat application melalui email, melalui email, selalunya saya akan tengok email yang tidak ada subject line, dan saya akan terus reject resume itu. Itu email. So pastikan tuan-puan kalau nak hantar job application mesti ada subject line. Ini kalau buka-buka email dia tulis dalam kurungan subjek kosong tak ada apa-apa, memang saya tak buka. Memang saya reject terus. Saya tak kira orang tu sehebat mana sekalipun, but this is the smallest thing yang sangat dititik beratkan. Okay? Nombor 2, bila saya buka resume, sebelum saya buka resume itu lagi, nombor 2 saya akan tengok file name yang ada save dekat PDF tu. Okay. Saya akan buka kalau file name tersebut ada detail, satu, nama dia dan jawatan yang dia pohon. Saya akan buka. Kalau nama pun tak ada, tulis resume saya. Memang aku tak buka lah, minta maaf. Ini saya. Tuan-puan, bayangkan saya terima 3,000 lebih resume. 3,000 lebih calon yang memohon. Jenuh lah aku nak buka asal tu. So, filter saya akan lebih ketat. Okay. PDF, naming PDF tu pun tak cantik, saya reject. Okay. Tu nombor 2. Dan cantik, okey semua. Dan saya buka nombor 3. Nombor 3, saya akan tengok career objektif tu ada tak jawatan yang nak dipohon. Ada tulis tak? Saya tengok itu je dulu. Tak ada, sorry, saya tak pergi.
So tak ada contoh saya buka jawatan sebagai operation executive, saya buka jawatan sebagai floor manager. Tak ada tulis floor manager kat dalam resume career objektif perempuan. Minta maaf, saya reject. Walaupun dia pengalaman power gila bab 1, saya reject. Okay. Itu nombor 3. Lepas tu ada cantik cun semua. Nombor 4, ada tak skills yang saya perlukan? Katakanlah saya tulis 5 skills, at least saya nak paling kurang dia ada 3 skills. Ada tak 3 skills tu directly mention dekat dalam resume dia? Kalau tak ada, saya reject. Itu kalau saya filter secara manual lah. Kalau saya filter melalui sistem, memang saya akan terus set semua requirement ni masuk dalam sistem, dan sistem akan baca dan reject based on requirement saya letak lah. Okay. So itu 3 perkara yang biasanya saya akan tengok secara manual. Sebelum saya pergi pada syawal semula, saya ada soalan dekat sini. Dari Paprika. Saya apply guna CV. Cuma baru ni ramai advice resume at FND. Saya pengalaman 13 tahun. Baik. Paprika apply jawatan apa? Boleh komen. Boleh reply kat komen. Paprika apply jawatan apa? So kita nak consult secara terus. Production manager. Production manager. Okay, production manager. Paprika dah test Paprika punya. Sebenarnya ATS friendly ni tak kisah CV ataupun resume tau. Okay. ATS friendly ni you letak CV 8 muka surat pun dia still boleh baca. Cuma okay, saya bagi tips lah alamak, tips ni tak sepatutnya bagi sekarang. Boleh bagi ya? Kita akan tuan-puan boleh jumpa saya secara live, secara bersemuka di seminar Kerjaya. Dan insyaAllah kita akan adakan pada 27 Jun. Itu saya akan reveal sedetail yang mungkin apa sebenarnya yang ATS tengok. Macam mana nak buat resume kita ni bukan sekat ATS friendly, ATS acceptable. Okay, ATS boleh accept kita punya resume, kita punya CV. Macam mana nak buat? Itu saya akan kongsikan di kita punya seminar Kerjaya pada 27 Jun. Betul kan? 27 Jun hari Sabtu di Dorset Grand Subang daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Okey, kalau tuan-puan, kalau Paprika nak kan jawapannya, boleh datang kelas lah. Kalau tak Paprika boleh beli saya punya one-on-one career consultation lah. Okay. Saya boleh reveal itu. Ni saya simpan dulu. Nak tengok lebih detail untuk Kerjaya tu, kita dah letak link dekat bio. So boleh tekan dekat bio Paprika. So dekat audience line, boleh pergi dekat Elite Career Center, tengok bio, tekan situ. Okay, thank you Paprika. Okay, Paprika. So saya simpan dulu. Paprika kalau datang seminar tu, boleh datang direct jumpa ke saya. So Paprika boleh screen record ke, screenshot ke, tunjuk kat saya ni. So saya masuk live TikTok ni, saya daftar seminar, dan boleh datang dan kita boleh borak dengan ibu. Saya bagi Paprika, kalau Paprika register datang, saya boleh bagi career consultation free. Paprika sekarang masih bekerja atau sedang mencari kerja? Biasanya ni sedang masih bekerja ni, betul tak? Nak mencari angin baru biasanya ke ni? Okey. Sedang cari. Okey, baik. Saya soalan. Tadi soalan daripada Mr. President itu dah jawab lebih kurang sama dengan soalan kat atas lah, resume yang baik. Kita jawab soalan Sarah Gugat sikit. Kalau experience 3 tahun admin boleh demand gaji berapa? Yang ini Sarah Gugat. Ini dalam topik resume ni, ini dalam topik salary negotiation. Macam mana nak berunding soal gaji? Apa yang kita nak tunjukkan? Macam mana kita nak pastikan yang majikan boleh accept kita punya salary demand? Yang itu tips-tips dia saya akan kongsikan dalam seminar Kerjaya. Tak payahlah share sekarang. Hari ni topik kita
topik kita resume. Hari ni Kalau saya kita review, touch on surface sajalah. kalau saya review semua berkaitan dengan career ni, nanti minggu depan saya tak ada topik lah nak buat live. Okay. Sarah kalau nak tahu jawapan tu, boleh join seminar kita, boleh daftar. InsyaAllah saya akan review. Macam mana nak negotiate? Dia ada seni negotiate. Saya dah bantu beberapa orang untuk negotiate salary, gaji ni. Baru-baru ni pun ada. So, Alhamdulillah, syarikat bersetuju untuk naikkan gaji dia. Okay, so saya pun ada juga. Saya nak naikkan gaji staff saya, gaji saya pun nak naikkan juga. So, macam mana nak negotiate? Okay, alright, next kita tengok soalan sikit. Aktif saya jawab. Okay, ramai kreatif resume. Baru career retrenchment. Paprika. Faham, itu kadang-kadang sekarang, ekonomi sekarang ini memang itu cabaran dia lah. Okay, tak apa, Paprika boleh register, nanti kita akan tengok macam mana untuk bantu. Kita pastikan Paprika dapat kerjaan yang baru. Okay, Syarul? Okay, so sekarang kita ada lebih kurang 30 minit lagi kepada tuan-tuan puan yang ada dalam live ni, boleh tanya-tanya soalan berkaitan dengan resume. So insyaAllah bukan selalu, maksudnya hari ni kita ada live ilmu baru lah, ilmu free, so kita nak bagi, so boleh je tanya dekat ruangan chat. Okay, jadi seterusnya saya ada soalan. Okay, so bila sentuh berkaitan dengan resume, okay, so dalam resume tu adakah recruiter dia nak baca kalau nak letak job experience panjang-panjang? So adakah bagi POV recruiter tu sendiri, adakah itu membantu atau membosankan? Okay, berkenaan dengan job experience ataupun working experience, okay, ini section yang sangat penting, tapi selalu sangat disalah gunakan ataupun disalah letak informasi dekat situ. Tuan-puan, saya faham ramai orang dia ada pengalaman yang sangat banyak. Okay? Tetapi tak semua pengalaman itu mesti ditulis dalam resume. Ingat tuan-puan, resume ni limited. Dia terhad, tuan-puan hanya boleh letak maksimum sehingga 4 muka surat. Itu pun dah cukup banyak. So, apa yang tuan-puan nak kena letak? Kesalahan pertama orang yang tulis dekat work experience ni adalah dia letak job description dia. Kita tak nak tahu job description tuan-puan bagi jawatan tersebut. Okay? Kita nak tahu apa yang tuan-puan buat untuk jawatan tersebut. Dan adakah pengalaman tuan-puan bagi jawatan tersebut itu relate ataupun sangat berkait rapat dengan jawatan yang tuan-puan tengah pohon sekarang. Itu yang ramai orang buat silap dekat situ. Dia tulis semua. Kalau ada 10 dia tulis. Tapi 10 daripada 10 2 je yang berguna. Lagi 8 tak berguna. Sebab itu tuan-puan, nak tulis work experience ni bukan tulis job description. Tulis task. Task yang dibuat, task yang tuan-puan buat semasa bekerja bagi jawatan tersebut yang relate dengan jawatan yang tuan-puan pohon. Kalau tuan-puan mohon sebagai marketing executive, tuan-puan tulislah jawatan. Kadang-kadang tuan-puan sekarang bekerja sebagai katakanlah sebagai social media content. Okay. Tapi tuan-puan nak apply jawatan digital marketing executive. Social media content dia kecil sikit, digital marketing executive dia besar sikit. Yang dia besar, dia general, yang dia besar. Saya tuan-puan apply jawatan digital marketing executive tapi pengalaman social media content executive. Takkan tuan-puan nak tulis semua benda yang tuan-puan buat dalam social media content. So tulis yang relate kepada marketing. So apa yang tuan-puan buat dalam social media content as yang relate kepada marketing. Tuan-puan guna tools apa untuk buat yang berkaitan dengan digital marketing. Tuan-puan ada gunakan Meta Ads, dan tulis Meta Ads. Tuan-puan ada buat poster iklan menggunakan apa-apa jenis AI, Canva, AI apa semua, tulislah. So yang relate. Okay. So tuan-puan
apply jadi marketing eksekutif. Tapi contoh kalau perempuan bekerja sekarang ni ada pengalaman ataupun ada pengalaman kerja sebagai katakanlah pembantu kedai. Contoh pembantu kedai. Tapi perempuan nak dalam masa sama perempuan nak apply jawatan sebagai digital marketing eksekutif. Takkanlah perempuan nak tulis sebagai pembantu kedai ni tulis semua kerja pembantu kedai. Buka kedai, tutup kedai, sapu sampah, contoh bersihkan kedai. Ada kaitan tak dengan digital marketing eksekutif? Tak ada kaitan. Tapi perempuan ada buat poster untuk naikkan promosi kedai. Tulis sebenarnya tu. Bantu tak? Relate dengan digital marketing? Marketing, relate lah. So barulah orang tahu, okay, dia ada sedikit pengalaman. Dia mungkin tak ada direct pengalaman, tapi dia ada pengalaman sedikit. Knowledge, skills, knowledge dia berkaitan dengan sesuatu job position dia apply. Okay? So tuan-puan jangan melirik-lirik, jangan panjang-panjang. Kalau tuan-puan ada 5 pengalaman kerja, 5 tahun, 5 pengalaman kerja, 5 tempat kerja yang tuan dah ada pengalaman, takkanlah satu jawatan tu sampai 10 nak tulis. So select yang betul-betul relate kepada yang relate kepada jawatan yang dipun. Okay? Alright. Okay, Shaun jawab soalan. Okay, menjawab. So nampak. So that means tak semua yang kita boleh letak. So kita kena letak yang orang kata yang memorable lah, and of course yang berkaitan dengan next job position yang anda apply. Okay, baik. Terima kasih kepada yang tu. Okay, so ada soalan lagi daripada Khairul Alu. Kalau nak tukar kerja tapi pengalaman tak boleh letak. Macam mana Pengalaman apa yang tak boleh letak? Kenapa tak boleh letak? Apa contoh pengalaman tak boleh letak? Maksudnya tak ada pengalaman ke? Atau tak boleh letak? Pengalaman tu PNC, tak ada pengalaman PNC. Lainlah kalau pengalaman tu jenayah. Pengalaman curi duit duit office mate tu tak boleh lah. Pengalaman tipu MC tak boleh lah. So pengalaman yang macam mana yang tak boleh letak tu, Carol Adu? Alright. Okay, so tu nak kerja okay, tak boleh letak. Contoh kerja lama chef tapi nak kerja executive operation. Okay, contoh jalan chef. Okay, so tak susah. Letaklah of course memang tuan-puan bekerja, Carol Adu mungkin tuan bekerja sebagai chef, tapi tuan-puan mesti juga terlibat dengan operation. So tulis as chef, tak payahlah tulis tuan-puan cara masak, buat resepi semua bagai, tak payah. Tulis berkaitan dengan operasi. Macam mana tuan uruskan operasi kedai tersebut, operasi kitchen tersebut. Dan tuan-puan, ini tuan-puan chef, mesti tuan-puan ada buat jadual kepada assistant chef ke, ataupun pembantu dapur ke, mesti ada. Dan untuk listkan barang-barang, bahan-bahan mentah yang nak dibeli, mesti ada. Itulah operasi. So nak kerja sebagai executive operation tu, ni operasi. So tunjukkan tuan-puan terlibat dalam operasi tersebut. Terlibat dalam menguruskan operasi, merancang operasi. Dan execute that operation. So tunjukkan, mesti ada buat benda tu. So tunjukkan dalam resume. So tak payahlah letak tuan-puan menyediakan resepi banyak, tak payah, itu tak ada kaitan pun dengan operation. Okay, so harap menjawab soalan Carol Adu. Okay, so kalau saya boleh tambah lagi, of course apa-apa pekerjaan, even bekerja sebagai Grab pun boleh juga letak. So asalkan bila ada dua kerja ni, as long as dia jumpa titik tengah, so bolehlah masukkan mana yang berkaitan yang kita boleh apply untuk next job. Okay, so terima kasih kepada Carol Adu. So kepada kawan-kawan yang ada soalan lagi, bolehlah utarakan soalan. Bukan setakat soalan, pendapat pun boleh, pengalaman pun boleh. Feel free untuk komen di ruangan chat. Okay. Jadi saya ada soalan lah. Okay, so bila mana kalau dalam resume kita, okay, so recruiter selalu jumpa ayat. Okay, kenapa ayat? Macam contoh hardworking, team player, fast learner. So of course benda tu hanya atas kertas. So macam mana recruiter nak identify betul ke dia ni hardworking, betul ke dia ni team player, betul ke fast learner?
So macam mana kalau sebelum interview tu nak identify dalam tu juga resume? Macam mana tu? Okay. So, macam saya cakap tadi, semuanya terletak di dalam working experience. Okay. Okay. Ataupun kalau tuan-puan ni masih lagi baru saja bekerja setahun, 2 tahun, kita akan tengok dekat dalam penglibatan universiti lah and curriculum activity. Okay. So, itu kita akan tengok juga. Sebab itu yang akan tunjukkan sama ada tuan-puan ni hardworking ke, team player ke, sebab itu semua soft skills. Okay. So, soft skill ni kita tak boleh nak nilai terlalu rigid sangat. So, itu semua atas kertas tak mudah dibaca. Macam mana kita nak baca soft skills? Kita akan baca semasa interview. So, masa interview tu kita boleh baca ada kriteria-kriteria yang diambil kira dalam proses interview itu untuk membaca soft skills. Sama ada kita tengok, dia ni team player ke? So, ada soalan-soalan yang berkaitan dengan team player. Dia ni hardworking ke? Dia ni time management ni okey ke? So, itu semua dibaca semasa interview. Tapi dalam resume, dekat mana letak? So, kita akan tengok dekat dalam dia punya working experience, kalau ada, kalau tak ada dekat dia punya pengalaman di universiti. Okay, curriculum activity dia, curriculum. So, kita akan tengoklah. Dalam resume tu, dalam working experience tu, tuan-puan tulis saja apa-apa pengalaman yang berkaitan, yang menunjukkan tuan-puan ini seorang yang hardworking. Contoh tuan-puan tulis terlibat dengan satu projek yang menyebabkan tuan-puan perlu fokus dan sacrifice tuan-puan punya weekend. Contoh itu menunjukkan tuan-puan itu hardworking. Ada komitmen. So itu kena nilai resume. Tapi kita tak terlalu rigid sangat dalam resume ini untuk terlalu fokus dekat soft skills. Biasanya resume ni kita nak tengok technical skills. Okay? Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan tak fulfill requirement job posting kita buat tersebut, iklan kerja tersebut, dan dia tak sukar bagi kita untuk panggil interview. Kalau tuan-puan perasan, kalau dekat dalam iklan kerja, tuan-puan ada nampak tak, we need a hardworking people, we need a team player people. Soft skill tu sangat sedikit. Dia nisbah dia macam, kalau ada 10, 8 nisbah 2. So 8 technical skill, 2 je soft skill. So dia tak ada mesti semuanya, tak pernah lagi satu-satu iklan kerja 8 soft skill, 2 technical skill, tak ada. Okay, itu harap menjawab soalan Syawal lah. Okay, baik. Terima kasih. Okay, dan bila kita sentuh lagi, berkaitan dengan job experience lah. Bila kita nak masukkan, so saya nak tanya, sejauh manakah relevannya pelibatan universiti tu dalam resume? Contoh, so sekarang calon tu dah ada 10 bekerja. So dia nak apply kerja job yang ke-11. So adakah relevan atau tak dia letak juga pelibatan universiti daripada form 1 sampai daripada SEM 1 sampailah final year dia letak apa pelibatan universiti tu. So adakah relevan lagi atau tak? Okay. So kalau tuan-puan tak banyak pengalaman kerja sangat limited. Tapi tuan-puan nak apply, tapi proof di dalam pengalaman kerja tak ada. Tapi ada proof tersebut di penglibatan universiti. So janganlah tulis semua dari SEM 1 sampai SEM akhir. Select, pilih mana yang paling relate dengan jawatan tersebut, yang mempunyai bukti yang menunjukkan tuan-puan ada skills tersebut. Kalau contoh tuan-puan katakanlah kita ambil katakanlah graphic design. Tuan-puan mungkin tak pernah bekerja sebagai graphic designer. Tapi dalam masa yang sama, tuan-puan dekat universiti terlibat dalam mana-mana aktiviti dan tuan-puan terlibat sebagai AJK yang mana tuan-puan perlu design. So, tuan-puan boleh letakkan pengalaman itu dalam resume tuan-puan. Menunjukkan tuan-puan sebenarnya ada pengalaman untuk design, sama ada menggunakan Photoshop ke, Illustrator ke dan sebagainya. Dan nombor 2,
saya rasa sekarang ni kebanyakan universiti dia mewajibkan student-student, pelajar-pelajar ni untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti universiti. Tapi kalau lah memang tak ada langsung, memang hidup dia dekat universiti hanya pergi kelas, katil, kantin, ataupun kafe. Hidup dia 3K tu je. Ada pun 3C tu, kelas, kantin, kafe, 3 tu je hidup dia. Sebab tu adanya assignment. Ataupun final year project ke. Paling lekeh, paling last sekali, assignment lah. Assignment tu lah yang boleh digunakan sebagai bukti yang mana tuan-puan ada pengalaman untuk buat perkara tersebut menggunakan tools-tools yang diperlukan oleh jawatan tersebut. Contoh, saya beri contoh lagi benda yang sama. Contoh lah kita guna ambil ni lah. Katakanlah tuan-puan ada assignment yang berkaitan dengan accounting. Contoh, tuan-puan kena guna Excel. So tuan-puan tulislah benda tu. Itu paling teruk sekali lah. Tak ada pengalaman yang lain, tapi ada pengalaman buat assignment. Tulis pengalaman buat assignment. Tapi kalau assignment pun tak buat, jadi free rider, itu minta maaf cakap lah tuan-puan. Itu mungkin tuan-puan akan mengganggu selama-lamanya. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kepada saya yang bertanya tadi. Okey, jadi jadi kepada rakan-rakan kita ada lebih kurang 10 minit. So rakan-rakan bolehlah tanya soalan di ruangan komen. Okey, saya sebenarnya dah habis soalan. Ada soalan pun soalan yang dah jawab. Okey, saya baru check GPT soalan tadi. So saya nak tanya berkaitan berkaitan dengan job hopping lah. So pada pendapat recruiter lah, Pakcik sebagai seorang recruiter, adakah job hopping ni menjadi isu besar di sisi recruiter ni, job hopping? So ada yang bila recruiter tengok job hopping ni, tengok tak nak ambil. Tapi ada yang tengok nak ambil. Macam mana tu? Macam mana nak nilai? Okay. Job hopping ni tak boleh cerita dalam resume, tapi apalah, ada sikit-sikit kaitan dengan resume. Saya dah ambil soalan. Okay. So, tuan-puan, job hopping ni, kita boleh letak tak jawapan dalam resume? Boleh. Sebab tu, section work experience ni sangat, dia macam compulsory kena ada dalam resume tuan-puan. Tuan-puan tak ada working experience, dalam CV, so kita susah sikit nak menilai tuan-puan. Okay. So, sebolehnya ada working experience. Tapi kalau tak ada untuk facilitate tu, kita akan faham lah. Cuma job hopping. Sebab tu tuan-puan, dekat CV tuan-puan boleh tulis job working experience itu, dia mestilah chronological order. Dia mestilah daripada tahun yang latest ke tahun yang ke belakang. Okay. So kita akan tengok, tuan-tuan tulis duration dia. Katakanlah daripada Januari 2025 sampai Disember 2025 contoh. Kemudian masuk balik kerja Disember 2025, katakanlah pergi kepada Februari 2026. Lepas tu Februari 2026 pula masuk tak kerja, dia start dengan March 2026, pergi kepada Mei 2026. Orang yang macam ni biasanya kita akan tengok nombor satu kita akan tengok adakah skills dia ada. Okay, adakah skills dia ada. Adakah skill dia tu relate dengan jawatan yang dia apply. Okay. Nombor dua, kita tengok dia job hopping ni, kenapa dia job hopping? Adakah ada perkataan kontrak, kerja kontrak. Kalau dia kerja kontrak tak boleh buat apa lah, dan kita faham lah. Tapi yang bermasalah ini adalah kalau dia permanent. Baru kerja 6 bulan, lompat. Baru kerja setahun, dah lompat. Ada masalah tak? Kalau dalam tempoh setahun, tuan-puan kerap melompat. Tuan-puan lompat lebih daripada 2 kali setahun, dia akan menjadi satu sign yang tak baik kepada majikan. Okay. Kalau aku hire orang ni, nanti baru 3 bulan dia dah berhenti. Aku nak kena cari orang lain lagi. Itu semua cost kepada majikan. Okay, tuan-puan. So, saya tak kata tuan-puan tak boleh melompat, silakan. Saya tahu teknik-teknik melompat ini memang banyak dikongsikan di social media.
Kan? So ramai yang especially Gen Z sekarang suka melompat, tapi sampai satu tahap perempuan dah tak boleh nak melompat lah. Okay, so perempuan mungkinlah sampai satu tahap yang employer majikan ni nak hire perempuan tapi tak boleh. Bukan sebab terlalu banyak melompat, tapi dia seolah-olah perempuan bukan seorang yang loyal kepada syarikat. Ya, saya tahu Gen Z sekarang dia lebih memilih work-life balance. Dia lebih memilih kehidupan yang tenang, tapi dalam masa yang sama berhati-hati dengan apa yang tuan-puan buat, kerana tuan-puan hidup ini bukan hanya berkisar tentang tuan-puan sahaja. Okay, so lastly nanti tuan-puan nak melompat tak boleh lah. Ataupun tuan-puan sepatutnya reach certain salary rate tapi tak boleh capai. Tuan-puan terpaksa tunggu. Okay, so berhati-hati. Di sini kita boleh detect tuan-puan ni jadi melompat atau tidak. Dia ada dua lah, melompat. Sama ada melompat atau boleh kena terminate. Kalau yang kontrak macam mana tu? Kalau yang kontrak tak ada. Kontrak tak ada masalah. Maksudnya ada yang orang yang jenis accept kerja kontrak. Okay. Maksudnya dia kerja by project lah. Selalunya orang yang kerja by project ni orang yang melibatkan kerja-kerja yang melibatkan event. Okay. Ada lagi soalan? Habis dah soalan. Jadi kita ada lebih kurang 5 minit. So tuan-puan bolehlah tanya soalan. Okay, saya sebut nama seseorang lah. Kita ada Sakura, Live Match, Girl Showcase, Siti Asmah, Hanif. Okay, so Nurul Huda. So bolehlah tanya soalan pada minit-minit terakhir ni, 5 minit. So berkaitan dengan job hopping ni, of course dia ada boleh, do's and don't. Boleh, bukan tak boleh, tapi sebenarnya boleh. So job hopping ni memang complicated sikit lah. So tuan-puan kalau nak tahu lebih lanjut, kita akan bincangkan lagi dalam seminar kerjaya. So kalau tuan-puan mana berminat, kita akan adakan di Dorset Subang, Grand Subang pada 27 Jun. So kat sini kita akan berdiskusi secara berdepan. So bolehlah tanya soalan direct. Pegang mic, tanya soalan direct kepada Pakcik Career. Okay? Okay, baik. Saya ada soalan lagi lah. Okay, so bila mana okay, so resume kan. Okay, resume. So adakah LinkedIn tu perlu atau tak? So adakah kita just hantar resume saja? So LinkedIn tu adakah perlu atau tak? Okay. Ramai yang letakkan LinkedIn dia. Boleh sebut kalau dalam ni ya? Tak tahu lah. Kalau kena violation, minta maaf lah. Okay. Kita sebut LI lah, nak LI. Okay. Boleh tak letak LI tu dalam, link LI tu dekat dalam resume? Boleh, tak ada masalah. Cuma, sekali lagi, adakah dia satu added value? Biasanya dia hanyalah kita panggil sebagai penambah perasa saja, penambah perasa. Okay. Ada okey, tak ada pun tak ada masalah. Okay. Cuma kalau ada tuan-puan nak letak, sangat bagus kalau tuan-puan letak dalam LinkedIn tersebut, dalam LI tersebut ada pengalaman-pengalaman, penulisan, perkongsian yang berkaitan dengan job tersebut. Contoh, kalau tuan-puan memang minat sebagai marketing contoh. So, posting ke repost tuan-puan kat dalam LI tersebut relate dengan tu. So, kita tahu tuan-puan memang ada passion, memang sangat fokus, bersemangat untuk mendalami career sebagai marketing Azad. Okay. So, itu nilai tambah. Ada okey, tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, lagi cantik sekiranya dia relate dengan jawatan yang tuan-puan nak mohon. So sama ada dari sudut penulisan tuan-puan ataupun tuan-puan tak tulis tapi tuan-puan repost, share, dan tuan-puan komen dekat post-post yang berkaitan dengan job posisi tuan-puan apply. Itu sangat menunjukkan tuan-puan punya passionate terhadap jawatan tersebut. Okay? Okay, baik.
Jadi kita sudah pukul 4.28. Jadi soalan terakhir saya lah. Okay, jadi untuk so soalan kepada Pakcik Career. Okay, so apakah nasihat kepada job seeker ataupun orang yang tengah bekerja untuk mencari kerja baru? Apa yang diorang perlu buat berkaitan dengan resume? Bila start je esok pagi, apa yang diorang perlu buat? Okay, tuan-puan, benda pertama yang tuan-puan perlu buat untuk resume tuan-puan adalah pastikan tuan-puan tailor resume. Fix resume tuan-puan. Nombor satu, check grammatical error. Pastikan tak ada typo, tak ada grammatical error, tak ada salah ejaan, huruf besar, huruf kecil, itu semua tak ada. Okay, nombor satu. Nombor dua, pastikan tuan-puan punya resume tu tailor kepada jawatan yang tuan-puan nak apply. Tulis dekat dalam career objective jawatan tersebut. Kalau admin exact, tulis admin exact. Kalau operation exact, tulis operation exact. Okay? Tulis. Kena tulis. Itu nombor dua. Nombor tiga, tuan-puan, untuk yang dah bekerja, yang nak cari kerja baru, pastikan tuan-puan dokumenkan. Simpan sebagai bukti pengalaman-pengalaman tuan-puan. Kalau tak ada, tulis balik. Cari, tulis balik apa yang tuan-puan dah pernah buat sebelum ni. Ingat, resume work experience bukan tulis job description. Saya ulang sekali lagi. Work experience bukan tulis job description. Tapi tulis task yang dibuat sebelum ini. Okay? So pastikan tuan-puan buat benda tu. Betulkan balik. Sebab itu, di work experience ini biasanya past tense. Bukannya, kalau dah bahasa Inggeris, bukannya present. Kalau tuan-puan tulis dekat job description, semuanya present tense. Okay? So ini yang saya nasihat saya untuk tuan-puan buat. Esok, sekarang pun boleh terus buat. Habis saja kelas ni boleh tengok balik resume. Kenapa aku tak dapat panggilan interview lagi sampai sekarang? Oh, rupanya ada salah kat sini. Resume aku ni terlalu general. Aku tak tulis apa-apa yang aku nak. Aku tak menjawab pun skill-skill yang aku ada, yang company, yang syarikat perlukan di dalam work experience. Okay, so betulkan ini dulu. InsyaAllah, tuan-puan betulkan yang ini, InsyaAllah akan dapat panggilan kerja. Saya doakan kepada semua yang ada di sini yang masih mencari kerja, dimudahkan urusan untuk mendapatkan pekerjaan. So, sekiranya tuan-puan ingin mendalami yang lebih lanjut tentang job market, tentang career growth, tuan-puan boleh daftar kelas kita, seminar kita pada 26 Jun pada hari Sabtu di Dorsett Grand Subang, Seminar Kerjaya. Kita kongsikan dari dua sudut pandang yang berbeza. Satu dari sudut pandang employer. So, apa yang majikan perlukan, apa yang majikan tengok kepada job seeker ini. Skill apa yang diperlukan, apa yang kita nilai. So, macam mana, kalau nak negotiate dari sudut salary, macam mana? Itu kita akan discuss. Dan juga POV, point of view kepada job seeker ataupun employee. Macam mana dari sudut, contoh dari sudut dapat offer letter, apa nak tengok dalam offer letter, apa yang mesti ada dalam offer letter. Apa tu, kalau probation boleh ke, kalau kena terminate masa probation ni boleh ke? Itu kita akan kongsikan di dalam kelas Seminar Kerjaya pada 27 Jun 2026 hari Sabtu di Dorsett Grand Subang. Tuan-tuan boleh pergi kepada link bio, klik link tersebut dan boleh terus mendaftar. Terima kasih. Apa yang saya sebut ni, tergelik lidah, si Robi. Bagi Rus, saya tak dapat ngurus. Baik, terima kasih kepada Pakcik Career. Jadi lepas live ni, tuan-tuan boleh tengok resume, reflect balik apa yang perlu diperbetulkan. Okay, so resume semua boleh buat, tapi seberapa bagus, seberapa macam mana kita nak pergi di interview tu. Okay, jadi terima kasih banyak. Jadi sebelum kita tutup, saya ada pantun sikit yang saya nak sampaikan lah, yang saya baru chat GPT tadi. Macam mana berpantun sekarang? Okay, so ChatGPT dia kata resume cantik disusun rapi, value jelas baru menjadi. Terima kasih semua yang sudi. Jumpa lagi di live Elite CC nanti. Okay, jadi live tidak terhenti di sini saja. So esok kita akan ada lagi live. Jadi boleh tekan button follow, boleh ikuti perkembangan kami lah. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.